Okey, ni timer untuk push button. So tengok dia dah lari dah pukul 11.30. Sekarang pukul 12.30. So nak adjust dia, kita cabut ni. Okey, lepas tu kita pusing yang ni, yang ada titik-titik ni. Kita pusing dia. Okey, pusing sampai 12.30. 12.30. Okey. So macam mana kita nak tahu ni 12.30 tengah hari ke 12.30 malam? Dia tengok kat sini pula. Nampak 12. Ini maksudnya 12 tengah hari. Kalau 12 tengah malam, dia kat sini. Dia 24 ni. So kat sini 12 tengah hari lah. Tengok anak panah ni 12. Bila kita pusing ni, dia akan ikut sekali. Tengok dia pukul 1, pukul 2. Sekarang pukul 2. Yang ni pukul 2. Dia tengok pukul 2. So kita adjust balik 12.30. Okey, 12.31. Okey, itu saja.